Aduh, Hamidah duduk sekejap. Kau tahu cerita pasal Yasmin tak? Yasmin? Kenapa dengan dia? Aku dengar cerita dia dah berubah tau. Jadi macam alim-alim macam tu. Lepas kena tangkap tu lah. Itulah, aku pun ada dengar juga. Dia dulu lagi terus enjoy daripada kita Entahlah. Aku tak boleh ulik pun dia nak berubah. Kita ni yang still muda ni kena buat betul-betul. Cari duit banyak-banyak, hidup mewah-mewah. Siapa tak nak kan? So, Mak, macam mana? Lepas dah beberapa kali pergi buat treatment dekat hospital, Mak rasa dah makin okey ke? Alhamdulillah, makin segar, makin sihat. Patutlah sebelum ni Mak rasa macam tak sedap badan, macam pening-pening. Tapi tak apalah. Yang penting sekarang Mak dah bertambah kuat. Alhamdulillah. Tapi Mak, Mak kena dengar pesan-pesan